Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Ya guys, hari tu kita review dia punya abang tengah, abang tengah dia iaitu Nova 160. Kali kita nak review adik dia yang paling bungsu, iaitu ni dia, Avetta Nova 125. Okay guys, so inilah dia Avetta Nova 125, ya, sebuah motor skuter urban, motor skuter yang senang untuk kita guna hari-hari, dan juga orang kata mesra kepada pengguna lah, mesra kepada lelaki dan juga perempuan boleh bawa motor ni. Actually target diorang lebih kepada macam orang-orang perempuan lah. Kalau korang tengok saiz dia pun memang saing-saing dengan Yamaha Avantis, Yamaha Ego Gear kan, dan dia punya saiz actually dia agak besar sikit daripada dua-dua motor tadi. Dan saiz dia lebih dekat dengan Honda Vario 125. So dia punya saiz lebih kurang sama, cuma mungkin ini kecil sedikit lah kot. Okay, dan dari segi reka betul hadapan, dia macam ni lah. Depan dia ada windshield yang kecil macam ni. Okay, so windshield ni dia melekat terus dekat body panel. Alright, dan reka betul dia macam ni. Dia ada double headlamp, kemudian dia ada lampu DRL yang memanjang ke atas macam ni. And dia punya lampu actually menggunakan lampu fully LED. Okey, dan saya suka dekat dia punya susunan signal. Kedudukan signal nice dia letak dekat tepi ni kan. So memang cantik lah. And ini dekat bawah dia. Alright. So dari segi sisi dia punya bentuk tak adalah begitu besar sangat. Memang ngam-ngam untuk orang lelaki perempuan boleh pakai motor ni. So ini reka bentuk sisi dia. Floorboard dia macam ni. Okay, flat saja. And ni lampu belakang dia. Okay. Oh, lampu belakang dia cantik lah guys. Korang tengok. Lampu belakang dia cantik guys. Dan dia menggunakan lampu fully LED. Memang cantik. And ini dekat bahagian sisi dia. Exhaust dia pun apa sporty guys. Cantik guys exhaust dia. Tengok. Cantik guys. Boleh lah. Boleh beli guys motor ni. Alright. And korang tengok dia punya seat pun. Memang nampak besar juga seat dia. Alright. Dan inilah rekaan bentuk keseluruhan motor ni. Macam minat tak dengan motor macam ni? Cuba komen. Dari segi enjin, motor ini dikuasakan dengan enjin 125cc, single cylinder, single overhead cam, ada 2 valve, dan juga dia menggunakan air cool saja, dan menggunakan sistem fuel injection. Dan motor ni mampu menghasilkan kuasa sekitar 9 horsepower dan juga 8.6 Nm of torque. So bagi saya power dia agak okey, agak tinggi juga untuk sebuah skuter 125. Dia fight dengan Avantis, dengan Ego Gear macam tu kan dia punya horsepower. Dan dia punya horsepower cuma rendah sikit daripada Honda Vario 125 lah. Okay, so itu sebab sikit pasal dia punya performance. Dari segi sistem suspension, depan menggunakan telescopic fork. Okay, so ini telescopic fork dia. Biasa sajalah. Manakala dekat belakang pula dia menggunakan monoshock. Okay, so monoshock dia ni non-adjustable lah. Macam ni saja. Okay. Dari segi sistem keselamatan, motor ni dia datang dengan CBS ataupun combi brake. So dekat bahagian hadapan dia menggunakan single disc. Ni single disc dia. Cantik juga guys. Okay, nampak mahal. Dan juga dia menggunakan 2-port caliper dekat depan. 2-port caliper dia cantik lah guys. Okay. Dan dekat belakang dia menggunakan ini dia lah, brake drum. Brake drum saja tapi dia ada CBS lah. So CBS ni kalau korang tarik dekat brake belakang dia ni, ni brake belakang dia, nanti dia akan biting dekat depan dan juga belakang lah untuk braking dia. Okay. Hadapan menggunakan saiz tayar 80, 90, rim 14, dan ini daripada brand CST lah. Okay, so ini bunga dia. Okay. Tayar belakang pula menggunakan saiz tayar 90, 90, rim 14. Okay, so tayar dia pun daripada CST. Alright, so ini bunga dia lah. Okay, bunga dekat belakang.
Dari segi sistem kekunci menggunakan shutter lock yang macam ni. Okay, so macam ni lah dia ada lock yang korang kena buka. And dia punya meter menarik guys, sebab dia menggunakan meter digital. So ni dia punya grafik. Dan meter dia basic saja. Dekat sini atas ada RPM, speedometer, ada odometer, dan ni button untuk tekan dia punya trip meter lah. Dia ada trip meter juga, dan juga dia ada fuel gauge kat sini, dan tepi ni untuk dia punya signal lah, dan bawah ni dia ada indikator untuk engine lah. Dari segi button-button kat sini kita tengok dia ada lampu rendah, lampu tinggi. Okey, so dia ada horn, dia ada signal. Cuma dia tak ada hazard lamp, tapi dia ada tempat dia untuk korang buat button, dan ini kill switch dia guys. Okey, dan dia ada electric starter. Dan benda yang menarik juga dekat motor ni, dia ada utility hub kat sini, dan juga dia ada pocket. So pocket ni mungkin kalau korang nak charge phone korang, korang boleh letak smartphone korang kat sini lah. Cuma saya tak faham kenapa diorang bagi macam lepuk sikit sini. Sebab kalau kita letak phone macam ni kan, dia macam agak nampak kurang dalam lah. Kalau dia letak macam bagi rata kat sini lagi cantik lah kau. Tapi mungkin sebab kita nak selok tu, nak mudahkan kita selok, sebab tu dia bagi macam ni lah. Okay, so ni tempat letak phone, dan juga dia punya charging port. Charging port dia ada type A dan juga type C lah. So tak payah cucuk adapter, terus ambil wire tu boleh charge korang punya smartphone. So untuk dia punya capacity tangki, okay, so jom. So untuk capacity tangki dia, adalah 6 liter. Agak besar juga untuk sebuah motor skuter urban yang macam ni. Besar guys, 6 liter, dan dia ada ruang kompartmen kat sini. Rasa macam boleh muat helmet stern. Kalau ada helmet stern boleh muat, sebab dia agak lebar, tapi dia tak begitu dalam. Okay, so kalau korang nak letak baju hujan ataupun apa-apa barang, boleh letak kat bawah ni lah. Okay, so agak besar jugalah untuk storage dia. Dan dia punya seat, seat dia bila saya tekan mula-mula tu nampak macam keras, tapi bila saya dah duduk atas ni, actually lembut guys dia punya seat. Boleh tengok seat dia boleh tahan lebar guys. Padahal motor ni motor skuter urban kan, skuter bandar kan, tapi seat dia agak lebar dan juga agak tebal macam ni. Dan dia punya seat agak spongy, dan saya suka dekat dia punya finishing yang ada benang merah macam ni kan, nampak sporty lah. And seat belakang dia pun tebal lah, korang boleh tengok lah, tebal kan seat. So nice lah guys. Motor budget, tapi boleh kata banyak features yang dia bagi kat kita. Dari segi berat badan motor, berat badan motor cuma 104 kg saja, dan saya suka dekat dia punya seat height. Seat height dia cuma 765 mm. So bagi saya memang friendly user kepada lelaki dan perempuan lah. Dan kalau korang tengok reka bentuk dia memang nampak lebih mesra kepada perempuan. Tapi kalau lelaki nak naik motor ni pun memang boleh lah, orang kata memang tak ada masalah, sebab dia punya motor dia tak terlalu kecil macam Yamaha Ego Gear ataupun Avantis. So jom kita duduk atas motor ni, dan macam ni lah jenis yang step through. Dan bila saya duduk atas motor ni, kedua-dua kaki memang boleh flat. So seat dia boleh kata boleh tahan empuk juga. Dan dia punya kaki ni, dekat flatboard dia ni, kaki korang satu step sajalah boleh buat macam ni saja. Okay, so tak banyak step lah yang korang boleh buat. And kedudukan korang macam ni lah, jarak tangan ke handle macam ni, macam kebanyakan motor-motor skuter urban lah. Okay, so bagi saya skuter macam ni memang selesa untuk bawa harian lah, selesa untuk pergi balik kerja, nak pergi college, nak pergi masjid, memang sesuai lah untuk pakai motor ni. Okay guys, so jom kita test ride Nova 125. Kita nak feel dia punya engine macam mana, power dia macam mana kan. So adakah motor ni sedap untuk digunakan. So jom. Cuma motor ni kalau korang start, dia ada bunyi keng-keng sikit lah. Dia tak macam Nova 160 yang tekan sekali dia terus on. So jom kita start engine motor. So dia ada keng-keng sikit. So jom kita try motor ni. Oh, okay. Alright. Oh, okay. So dia punya power awal tu boleh tahan lah. Power awal dia tu boleh tahan. Cuma nak kata dia terlalu pick up pun tak. Motor ni cuma saya boleh kata dia ada power lah. Okay lah. Respon dia ada, tapi dia agak delay sedikit lah. Kalau untuk 125cc bagi saya boleh lah untuk pakai pergi balik kerja, jarak dekat-dekat kan, jalan dekat bandar, boleh pakai motor ni. Okay,
So dia punya speed nak naik ke 60 pun dia agak ambil masa sikit lah. Alright, so siapa nak pakai motor ni kena santai-santai. Dari segi dia punya handling, handling dia okey, ringan, tak begitu shaky juga. Okey, so boleh dikendalikan lah pada speed yang macam ni. Okey, so power response dia macam ni saja, tidaklah begitu wow sangat. Okey, so jom kita pusing dulu. Sebab motor ni motor skuter urban, jadi jalan yang macam ni pun rasa boleh dapat. Dia punya cornering, boleh tahan lah. Boleh corner lah. Sedap-sedap macam tu je lah. Alright, tengok. Okay, so dia punya cornering ni sesedap rasa. Cuma respon engine dia saja dia macam agak slow sikit lah. Alright. Okay, 70, 76, 79, 81, 84, 85, 87, 88. Okey. Kita akan try lagi sekali untuk dapatkan dia punya top speed dia lah. Okey, so sekarang dah 74. Saya dah full throttle. So 79, 80, 85, 88, 90. So lebih kurang boleh dapat 90 macam tu untuk motor ini. So okey lah, dia punya speed okey. So sekejap lagi saya akan cerita dekat korang pasal dia punya braking. Braking dia okey ke tak. Okey, so jom kita pusing dulu. Untuk braking hadapan dia, kita nak cerita dulu brake ke hadapan. Kalau untuk jalan-jalan biasa macam ni, memang saya suggest untuk korang pakai brake hadapan dia lah. Brake hadapan dia boleh lah, boleh tahan lah. Dia punya biting apa semua kan, boleh tahan. Kalau contoh saya cuba brake kat sini kan, guna brake hadapan, okey lah. Untuk brake macam dekat traffic light ke jalan-jalan jam, okey. So sekarang kita nak try untuk brake belakang dia pula. Okey, brake belakang dia memang kedua-dua biting lah sebab dia guna CBS. Jadi brake belakang memang sedap untuk emergency brake. Sekali lagi kita try So yes, dia punya biting lebih kuat lah sebab dia ada CBS. Tapi kalau brake hadapan ni, kalau jalan dekat jalan jam ke nak berhenti depan traffic light, yang tak emergency, yang korang boleh agak dia punya perjalanan, boleh pakai brake hadapan dia. Overall bagi saya motor ni dia punya power taklah begitu wow sangat. Boleh lah untuk sebuah motor skuter 125, jalan-jalan kecil macam ni kan, korang boleh bawa motor ni nak masuk dalam bandar, pergi balik kerja, siapa nak pakai pergi college pun boleh. Jarak-jarak dekat, kegunaan jarak dekat okey. Cuma kalau jarak sederhana ataupun masuk highway, korang akan rasa macam agak bosan sikit lah. Sebab dia punya speed saya dapat lebih kurang 90 km. Rasa kalau jalan jauh mungkin lah boleh dapat 95 ke 100 macam tu lah. Alright, so dari segi handling okey, tak adalah begitu shaky sangat ke kan. Dan dari segi cornering pun okey. So overall bagi saya, kalau korang cari motor skuter bandar, nak pakai pergi balik kerja, bagi saya ini antara motor yang korang boleh consider lah. Sebab harga dia pun marhain, mesra kepada poket pengguna kan. Antara soalan lazim yang selalu saya dapat, yang pertama dari segi spare part dan juga warranty lah. Okey, untuk warranty Nova 125 dia ada warranty 2 tahun ataupun 20,000 km, mana-mana satu yang sampai dulu. Dan dari segi spare part pula, Avita sendiri dah cakap diorang akan sediakan spare part dekat mana-mana dealer diorang. Dan anda kata kalau dekat dealer pun susah nak cari, korang boleh scan QR code yang saya sediakan ni. So saya dah godek-godek, memang dia punya spare part ni agak komplit, dan saya rasa ini inisiatif yang baiklah daripada Avita sendiri.
Dan soalan yang kedua selalu ditanyakan antara Avita Nova 125 dengan Nova 160, mana satu yang berbaloi? Jawapan saya, kalau korang nak cari sebuah skuter yang digunakan untuk kegunaan bandar dan juga jarak yang dekat-dekat, dan kalau korang mungkin orang perempuan lah, maka Nova 125 ni dah cukup sesuai. Tapi kalau korang nak jalan dekat jarak yang sederhana jauh, nak sebuah motor yang ada pick up yang cukup, power yang cukup, maka jawapan saya adalah Nova 160. Kalau orang lelaki yang nak ambil skuter, bagi saya Nova 160 yang lebih baik lah, sebab dia punya pick up pun sedap, dia punya power pun mencukupi, dan selalunya orang lelaki ni badan dia agak besar sikit dan berat sikit lah, jadi lebih baik ambil Nova 160. Tapi kalau korang dah try dua-dua motor dan rasa Nova 125 pun sudah memadai, itu terpulang dengan korang lah. Okey, so itu sedikit lah pendapat saya pasal kedua-dua motor ini. Dari segi pilihan warna, ya, ada 3 pilihan warna. Yang saya tengah review ni adalah warna biru dan ada satu warna merah. Warna merah yang bagi saya cukup menarik juga, dia punya color. Dan dia ada satu lagi warna grey. Bagi saya ketiga-tiga warna motor ni memang cukup menarik, dengan tanda harga yang dia bagi memang cukup berbaloi lah, iaitu dijual pada tanda harga RM5,188. Okey, jadi sekiranya kalau korang berminat dengan motor ni, rasanya korang dah boleh buat tempahan dekat mana-mana dealer Avita lah. Okey, so motor ni dah diorang start pasarkan, so korang boleh order kat sana lah. Okey, so assalamualaikum pada aku Abang Zan. Korang jangan lupa untuk like video aku, share and subscribe. See you on next video. Bye bye.